Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ini kita akan sambung kita punya kelas BIM untuk tajuk kita masuk topik 2 berkenaan dengan BIM for Architecture. Okay, so hari ini kita akan masuk macam mana kita nak buat model architecture. Sambil-sambil tu kita boleh refer kita punya nota topik 2. Okey, masing-masing boleh buka nota topik 2. Sambil kita tengok ya. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, saya akan share screen. Okey, kita tengok topik 2. Tools and software to start architecture project. Okey, so kita akan buat kita punya model menggunakan Autodesk Revit. Okey, so untuk start new project, kita kena buka kita punya Revit dan paparan akan nampak seperti dalam muka surat 6 ni lah. Okey, semua dah boleh buka. Buka Revit masing-masing. So, akan jadi macam muka surat 6 ni. Okey, so saya akan share saya punya Revit. Untuk Revit 2024, paparan permulaannya akan jadi macam ni lah. Okey, so next, untuk memulakan projek model yang baru, jadi kita pergi kepada model dan kita klik new. Sebab kita nak buat model yang baru. So, klik new, dia akan keluar browse. So, klik pada browse. Okey, kita tak terus kepada bawah ni. So, kita pilih browse, klik browse kat sini. Okey, so bila kita klik browse, by default macam saya, dia pergi kepada English Imperial. Okey, kita tak nak pakai Imperial sebab di Malaysia kita pakai unit metric. Jadi kita nak cari kita punya folder English sahaja. Kalau ini Imperial, kita tak nak. Kita pakai unit metric, so kita back. Kita back. Okey, so bila kita back, dia pergi kepada template punya folder. Okey, so kat sini nampak kita ada dua kan, satu English Imperial. So kita klik pada English sahaja untuk templates English. So klik English dan kat sini kita pergi kepada default metric punya template. Ada default metric kan? So klik default metric dan klik open. Okay, so template file akan jadi default metric Revit. So create new ni akan jadi project. So kita klik pada OK. Okay, jadi paparan kita punya architecture punya model untuk drawing area akan jadi macam ni lah. Okay, yang ni untuk drawing area kita. Okay. So sekarang interface dia macam ni ya. Semua pastikan dapat interface yang macam ni. Okay, so untuk project browser dia ada floor plan, dia ada ceiling plan, dia ada elevation. Okay, ini untuk architecture punya interface view lah. Okay. And then next, kita tengok muka surat 9. Okay, cara macam mana kita nak save kita punya file. So, kita pergi pada file tab. Okay, kita pergi pada save as. Klik pada project. Akan keluar macam ni kan. So, kita tak nak pergi pada folder English kita. Okay, kita akan create satu folder yang baru. Sama ada di dokumen ataupun di desktop masing-masing lah. Terpulang pada awak. So, saya akan klik satu folder. Saya dah siap satu subjek saya lah. Okay. Dan saya akan buat satu folder yang baru. Okay. New folder untuk sesi ni. So, saya renamekan dia. So, ikut pada awak lah ya. Nak rename apa? Okay. So, klik pada file yang baru saya buat ni. Okay, yang ni saya akan namakan dia. Saya akan rename dia sebagai 01 Architecture
modeling. Okay, so untuk option, by default dia akan bagi 20. Jadi saya nak tukar je lah, tak nak sampai banyak sangat kan. Jadikan dia, saya ambil satu je lah. So klik OK. Lepas tu kita klik save. Okay, so sekarang ni kalau ikutkan saya punya folder ni dah, file saya ni dah save dalam folder yang saya letak tadi lah. Okay, macam mana kita nak tengok? Kita pergi pada dokumen. Okay, pergi pada dokumen. Tengok balik di sisi 50242. Yang ni folder saya baru create tadi. Dan dalam ni ada saya punya file tadi lah. Okay, file yang saya tengah buat ni. Okay, so ni dia punya Revit. Okay, cuba tengok dalam muka surat 11. Okay, untuk architecture elemen. So, ada beberapa elemen dalam architecture yang kita akan buat. Okay, untuk sistem family, apa yang ada dalam sistem family architecture, kita ada wall, dinding, kita ada floors, kita ada roof, kita ada ceiling, kita ada stairs, kita ada ramp, shaft, rooms, shadows, text and dimension dan juga view pandangan lah. Okay, untuk hosted ataupun loaded family, kita ada door, kita ada windows, kita ada walls, cones, kita ada furniture. Okay. So yang ni kita akan tengok nanti macam mana kita nak insert kita punya elemen-elemen yang saya sebutkan tadi lah. Okay, so elemen properties, kalau nak tahu macam mana elemen properties, nanti bila kita dah start tu, saya akan tunjuklah apa yang dinamakan dengan properties untuk setiap elemen tu. Okay, so elemen yang pertama, cuba tengok muka surat 13. Kita akan buat basic wall. Apa yang dimaksudkan dengan basic wall? So basic wall ni ialah wall yang ada yang kita akan buat. Kita akan buat elemen wall dalam kita punya model. Sebelum kita buat wall, kita mesti kena ada plan lantai kita kan. Plan lantai kita. So untuk nak buat plan lantai kita ni, okay, cuba tengok muka surat 15. Okay, muka surat 15. Kita tengok muka surat 15. Dia ada plan lantai yang kita siap dimension ataupun ukuran yang kita kena buat. Jadi yang ini yang kita dah buat pada minggu lepas. Okay, minggu lepas kita dah buat dah. Macam mana kita nak buat grid dan juga level kan. So sama juga step dia pada hari ini. Kita kena buat dulu dia punya plan lantai. Okay. So macam mana kita nak buat? Pergi pada architecture tab. Okay, kita ada grid kan. Okay, sebelum kita start, jangan lupa buka kita punya mentol. Okay, klik pada mentol ni untuk dapatkan dia punya titik tengah dia kan, center. So, pergi pada architecture tab, kita tengok pada bahagian grid. So, klik grid. Okay. Tarik. Dimension dah diberi. Kita follow lah. Okay. So, siap satu line untuk horizontal. Okay. Line yang sama. Bila kita klik copy, cuba naikkan dari 1 ke 2, jarak dia 4,000. So copy, naikkan sebanyak 4,000. So type 4,000. Enter. Okay. So naik lagi sebanyak 4,000. Okay. Sekali dari 3 ke 4, naik sebanyak 5. Masukkan nilai 5,000 terus. Okey, jadi 4,000, 4,000, 5,000. Okey, siap untuk satu horizontal line. So, sekarang kita nak buat vertical pula. So, vertical kita naik. Sebab vertical A dulu. Sama juga. Tepi balik pada grid. Okey, ambil line ya. Line. Okay, so naik A. Naik A. Okey. So, escape 2 kali. Kalau ikutkan dia sambung 5 kan. Tapi kita tak nak 5, nak jadikan dia abjad huruf A. So, double click. Kita delete. Kita masukkan abjad huruf A. So, A. Okay. So, copy balik. Ke kanan. Klik pada line. Pilih pada simbol copy. Okay. Klik pada line yang kita pilih tadi. Pergi arah kanan. Sebab kita nak kita punya line tu ke kanan kan. So, halakan cursor ke kanan.
Masukkan nilai 4,000. Okey. Lepas tu 5,000. Lepas tu 4,000 lagi. Lepas tu 5,000. Enter. Okey. Okey. So, dapat 5,000. Siaplah vertical dan juga horizontal grid. Tapi biasanya untuk plan, dia punya grid ni kita akan lebihkan sikit kan. So, tariklah. Klik salah satu line ni. Nampak tak bulatan kecil? Pastikan cursor awak kena dekat bulatan kecil ni, kita tarik ke depan. Okey. Dia akan sama-sama teranjak. Tarik ke bawah sikit. Okey. Okey, so siaplah vertical grid dan juga horizontal grid kita. Okey. So, sekarang kita nak buat kita punya wall. Okey, kita dah ada dah kita punya plan ni kan. So, nak buat wall kita. So, macam mana? Okey, so kalau kata basic wall ni maknanya bila kata basic ataupun asas ni, wall ni dia dah sedia ada. Okey, dia dah sedia ada dalam kita punya Revit. Dalam folder Revit kita dah ada. Kita tak payah ubah apa-apa. Yang tu basic. Kita pilih je type mana yang kita nak. Okey, so kita try dulu yang simple. Okey, tak apa yang ini kita try terus kepada cuba tengok dia suruh use existing type muka surat. Okey, muka surat 14 tadi. Okey, muka surat 14. Dia kata apa? On the architecture tab in the ribbon, click the wall tool. Okay. Dekat architecture tab, kita klik awak drop down yang arrow down ni, klik arrow down wall ni. Okey, lepas tu ada wall architecture. So, klik wall architecture. Nampak? Dia akan keluar basic wall. So, basic wall ni dia dah ada. Nak tahu wall apa lagi yang ada, kita klik dekat edit type ni, dia macam-macam lagi ada lah. Okay, tapi kita punya basic wall yang dah disediakan ni. Dia suruh pilih. Nampak? Bila awak tekan je dekat basic wall ni, dekat bahagian perkataan ni kan, ayat ni, klik, nampak ada macam-macam lagi wall yang ada. Ada interior wall, ada generate wall. Okay, so kita ambil dulu yang basic wall ni. Basic wall generate 200 mm. Okay, so dekat ni dia kata, cuba ikut step dia, muka surat 14 tu. Dekat nombor 3, klik edit type. Okay, kita klik edit type. So dekat edit type ni kita boleh adjust dia punya property. Kita boleh ubah dia, kita boleh change. Okay, so nak tahu dia punya macam mana pandangan dia. Dia sebenarnya nak tengok macam mana rupa generate wall ni kan, basic wall ni. Pergi dekat bahagian preview. Ni ada preview. Klik preview. Nampak? Nampak. Bila preview. Okay. So preview ni. Dia nak nampak lah. Dia punya rupa dia. Ataupun macam mana view untuk basic wall. Okay. So view sekarang ni untuk floor plan. Kita nak tengok untuk section. Dia pergi ke atas lah. Okay. Yang ke bawah. Ini floor plan punya view. Dan ni section plan lah. Okay, gerakan dia dah akan nampak macam ni. Okay. So, setakat ni okey ke? Kalau okey, boleh. Boleh cuba teruskan lah ya. Okay, buat dulu yang tu. Okay, siapkan dulu dia punya basic dia. So, kita sambung kita punya lukisan ataupun drawing kita, projek kita. Okay, kita nak buat, kita nak start dengan komponen wall lah. Okay, so komponen wall yang pertama, cuba tengok dekat nombor 14 tu, kita nak guna yang using existing type. Existing type ni bermakna jenis ataupun
wall yang dah sedia ada dalam folder Revit. Okay, so kita tengok dekat sini, pergi ke architecture tab, dekat wall, kita arrow down kan dia, ada wall architectural. Okay, cuba dekat sini dia keluar dekat properties ni, ada keluar basic wall lah by default. So kita klik kat bawah, cuba tengok ada macam-macam jenis wall yang telah sedia ada dalam folder ataupun dalam Revit ni lah. Okay, so kita nak tengok yang sedia ada, kita pilih dulu generic 200 mm. Okay, bila kita pilih, dia akan keluar dekat atas ni. Okay, dekat atas ni satu lane warna hijau ni. Okay, sekiranya kita mula dengan level 1 kan. Okay, klik, kita mula dengan level 1. So, dinding kita tu akan naik ke atas. Bila kita drop down kat sini height ataupun depth, kalau depth ni dia ke bawah, kalau height dia ke atas. So, kita dari level 1, tentulah kita punya dinding tu kita nak ke atas. So, pilih high. Okay, pilih high. Lepas tu yang sebelah ni bermakna kita nak sampai mana kita punya ketinggian kita punya wall. So, ketinggian dia kita nak sampai level 2. So, klik level 2. Okay, bermakna kalau sampai level 2 ni by default tinggi level ialah 4,000 lah. So, pastikan betul ketinggian dia sebab kita nak sampai level 2 4,000. Okay, bila kita dah pilih, jangan lupa dekat draw ni kita ambil line lah. Okay, so kita ikut sahaja macam mana lah muka surat 15. So, klik point yang pertama, pergi ke point yang seterusnya. Sama dalam kita punya muka surat 15 punya nota. Okay, so kita ikutlah. Okay, so kat dalam ni ada klik. Dalam ni macam ibarat toilet lah kan. Klik. So, nak matikan command, klik escape 2 kali. Okay, so dekat atas ni ada partition kan? Ada dinding. Okay, ada pembahagi. Macam ni kita nak buat. So, kita boleh copy. So, kita klik dinding yang kita nak copy. Contohnya. Okay, bila kita klik copy. Klik balik dinding yang kita nak copy. So, naik berapa? So, kat sini jarak dia kalau ikut 2,500. Enter 2,500. Escape 2 kali. Okay, so yang ni pun ada juga kan? So, jarak dia ialah sebanyak, kalau dari sini ialah sebanyak 3,000. So, klik copy. Pergi pada ni nak copy. Masukkan jarak 3,000. Enter. Okay, so escape 2 kali. Okay, nak tahu jadi ke tidak? Okay, so kita boleh matikan mentol. Sebab kita dah dapat titik tengah kan? So, matikan mentol. Kita klik dekat view. Klik view. Ada tak 3D? Kat sini 3D view. Okay, so klik rumah 3D view. Jadilah kita punya pandangan 3D. Okay, ini maknanya pandangan kosong sahaja. Kita boleh pergi kat bawah. Bila pergi dekat bawah, cuba tengok kat bawah ni kita ada visual style yang bentuk segi apa? Kubus kan? Okay, klik kubus tu. Cuba tengok pada wireframe. Macam mana pandangan wireframe? Macam ni kan? Okay, so kita boleh ubah dia punya visual style tu. Klik hidden line. Okay, klik shaded. Nampak? Ada colour. Okay, klik consistent colour. Cuba kita boleh tengok lah. Ada. Ni untuk realistic. Okay, kita boleh pusing-pusing dia. Okay, awak boleh main-main dia. Dekat sini, kat VCube ni awak boleh main-main. Okay, boleh main-main dia. Okay, boleh pusing dia. Okay, kita pulanglah pada awak tengok pandangan mana kan. Kita boleh pusing dia. Jangan risau. Okay, nak balik ke pandangan asal, klik je rumah tu, home tu. Okay, so ini yang kita menggunakan existing wall. Wall, jenis wall yang sedia ada lah. Okay, sekiranya kita nak buat wall, kita nak create wall yang baru, kita nak custom dia. Nak custom, tak nak material yang ada, kita nak ubah material dia, nak ubah dia punya komponen ke. Okay, so macam ni kita nak buat. So, pergi balik pada level 1. Okay, so kita kena delete dulu lah wall yang ada ni kan. Select, pastikan semua biru, baru dia aktif kan. So, kita klik delete dekat keyboard. Okay, kita klik kat keyboard. Okay, lepas tu cuba tengok dalam muka surat. Yang untuk nombor 17 tu saya tak nak tunjuk lagi lah. Dia sama je nanti. Saya nak terus pergi kepada muka surat 20. Okay, muka surat 20.
Kita terus pergi kepada muka surat 20. Dia kata apa? Dia suruh buat creating new basic wall di mana brick dia setebal thickness 115 mm with 10 mm plaster both sides. Okay. So, kita macam mana nak buat? Kita pergi dekat architecture tab. Okay, dekat wall tadi. Kita pergi dekat bahagian architectural. Okay, basic wall yang ada ni. Okay, ni yang ada kan? Yang sedia ada. Kita nak tukar dia. Kita nak custom yang sedia ada tu. So, kita klik edit, type. Okay, bila kita klik edit type, kita klik duplicate. Kita nak duplicate yang sedia ada. Jangan rename. Kalau rename maknanya yang sedia ada tu hilang. Okay, dia akan jadi yang baru. Kita tak nak, kita nak tambah. Bila nak tambah, kita duplicate dia. Kita copy dia. Klik duplicate. Okay, so dekat duplicate tu, cuba next. Awak tengok dalam muka surat. Muka surat 21. Okay, kita renamekan dia. Cuba tengok. Brick wall. Satu, 35 mm dalam kurungan. Plaster both sides. Bermakna di dua belah dinding ni akan ada plaster setebal 10 mm. Okay. So, klik OK. So, ini adalah benda yang baru. Okay. Dan dia kata apa? Pergi dekat bahagian description. Okay. Scroll down. Dekat description ni. Okay. Type brick. Plaster both sides. Okay. So, jangan OK lagi. Then scroll up balik. Dekat bahagian structure, kita nak ubah dia kan. Kita nak custom dia. Klik edit. Okay. Bila kita klik edit, by default, dia akan ada 3 layer. Okay. Tapi sekarang ni kita nak custom dia. Cuba tengok muka surat 23. Kita akan ada 5 layer. So, macam mana nak tambah layer yang baru? Nak tambah kat bawah ni ada button insert kan. So, klik 2 lagi layer. Klik 2 kali insert untuk tambah layer yang baru. Okay. So, layer yang baru tu, kalau ikutkan kita tengok kat sini, dia punya yang untuk function dia, kita ubah jadi finish 1, 4. Yang nombor 2 ni pun finish 1, 4. Okay. Lepas tu, cuba tengok dia punya susunan. Kan dia tak ikut susunan kan. Kalau ikutkan susunan dalam muka surat 23 ni, satu finish 1, 4 tu dia berada di atas. Okay, macam mana kita nak ubah susunan dia? So, klik dekat layer yang berkenaan. Okay, so kita nak up ataupun down ni, kita klik lah dekat button up. Okay, satu up, satu lagi finish 1, 4 berada di bawah. So, down kan dia. Okay, so cuba tengok susunan dia sama tak dalam muka surat 23. Okay, so kalau dah sama, cuba tengok dia punya thickness pula. So, thickness untuk finish 1 point yang pertama ialah sebanyak, okay, dekat sini tadi, dia buat 15 kan? Sedangkan tajuk kita tu, plaster dia sebenarnya tebal dia 10 je kan? Okay, so jangan masukkan 15, kita ikut kita punya tajuk lah. Masukkan nilai 10. Okay, ikut kita punya tajuk ni. 10 mm plaster both side. So, yang ini untuk structure, dia akan jadi 115. Ikut tajuk kita ya. Jangan ikut dekat nota tu dia macam ralat sikit. Okay, so finish 1 for yang seterusnya, yang nombor 5 akan jadi 10. Okay, so nak tengok macam mana dia punya keratan. Okay, klik preview. Nampak ni? Dia ada preview kan? Okay. Okay, so kita ubah pula dia punya material dekat sini ni. Okay, cuba tengok. Dia kata apa? Cuba tengok muka surat. Cuba tengok nombor 9, muka surat 24. Dekat material browser, dekat bahagian structure ni, by kategori ni, bila kita klik ada dot kat sini. Okay, dot ni kita klik. Okay, triple dot ni dia akan keluar macam ni lah. So, yang pertama ni, dia suruh cari brick common. So, type je brick common. Ada tak? Ada brick common. So, pilih brick common. Klik OK. Nampak? So, brick common macam ni lah pandangan dia.
Okey, lepas tu dia kata nombor 10, repeat step 9 dan 10 untuk change material for finish 1, 4. So yang ni dia kata apa? Dia suruh kita pilih dia, kita nak cari plaster. Okey, plaster. Tapi plaster tak ada. Okey, plaster tak ada. Yang ada hanyalah gypsum wall board. Okey. So sekarang ni nombor 9 kata apa? Pilih gypsum wall board ni. Lepas tu di bawah ni ada macam bulat plus ni kan, bulat tambah. Simbol bulat tambah ni awak arrow down kan dia. Okey, lepas tu kita nak duplicate dia. Duplicate material and asset. So klik. Okey, so rename dia, jadikan dia sebagai plaster. Okey. So kita klik okey. Okey. Ke So material dia kita akan dapat plaster lah. So sama juga yang bawah ni, kita ubah dia, cari dia sebagai plaster. Cari plaster So klik okey. Okey, so kita tengok material yang pertama plaster, brick common dan juga plaster. Okey, so kita nak tengok ini pandangan untuk secara mendata. Kita boleh ubah pandangan dia untuk section, nampak. Okey, boleh scroll awak nak besarkan dia ataupun kecilkan dia, boleh main scroll awak tu. Okey. So kita nampaklah dia punya keratan section lah. Section untuk wall tersebut yang kita buat ni. Okey, so kalau dah siap, dah habis dah kan? So klik okey. Okey, so inilah kita punya wall. Okey, so kita pun klik okey. Okey. Dan kita boleh buat kita punya wall. Okey, so klik macam tadi. Okey. Okey. So nak tahu jadi ke tak, kita tengok pada 3D kita. Okey, tadi kita dah tengok 3D kan, dah buat 3D, double click kat 3D, jadi tak? Jadilah kita punya wall. Okey, kita klik dekat wall ni, properties dia akan keluar kat sini lah. Apa material yang digunakan, tinggi dia berapa, start daripada mana, sehingga ke level berapa, semua ada dekat properties. Okey. Okey. So, bila dekat sini, dah habislah kita punya wall yang kita create. Okey, so sekarang cuba tengok dalam muka surat 27. Muka surat 27, kita nak buat curtain wall. Curtain wall ni, okey, dia kata apa? Curtain wall ni kalau awak tengok dekat bangunan-bangunan pejabat yang biasanya kita gunakan dinding tu kita gantikan dia kaca. Okey, dinding menggunakan kaca sebagai dinding. Okey. So curtain wall ni biasanya dia ada beberapa elemen yang sebenarnya gabungan untuk jadikan dia curtain wall. Yang utama ialah mullion. Cuba tengok yang mullion tu biasanya yang horizontal lah. Okey. So curtain panel. Panel tu maknanya sekeping-sekeping kita punya cermin tu kan. Lepas tu kita ada curtain grid. Okey, curtain grid tu pembahagi kepada panel kita lah. So ada 3 perkara yang segmen yang penting dalam curtain wall. So dekat bangunan kita ni, model kita ni kat mana kita nak buat curtain wall? Okey. So curtain wall tu kita nak buat kat sini. Okey, bahagian cuba tengok. Di bahagian east. Okey, awak nak tahu pandangan mana, cuba awak tengok kat sini. So ni east kan? Dia dekat east. Inilah east. Untuk nak buat sesuatu binaan ataupun komponen yang baru, kita kena delete dulu yang lama. Kalau di level 1, pergi balik level 1. Okay, so klik wall yang kita nak delete tu. Okay, so klik dan delete. Okay, delete dulu. Dan kita nak buat kita punya curtain wall. So untuk curtain wall, cuba tengok example 1. Dia kata apa? Kita nak buat curtain wall kita tu, curtain grid kita tu bersaiz 900 mm kali 1200. Vertical dan horizontal mullion tu, rectangle mullion tu bersaiz 30 mm square. Okey, so macam mana kita nak buat? Okay, so kita buat. Kita tengok kat sini. Okey, pergi dekat architecture tab. Okey, pergi ni arrow down kan dia. Architectural. So kita arrow down kan dia.
awak pilih curtain wall. Kita pilih curtain wall. Okey, bila kita pilih curtain wall, tapi yang sedia ada kan, kita tak nak. Kita nak custom dia. So, kita klik edit type. So, kita klik duplicate. Kita renamekan balik kita duplicate tu sebagai 900 kali 1200 mm dan klik OK. Okey, so klik OK. Bila kita klik OK, cuba tengok dekat bawah ni, function dia adalah di exterior. Okey, so dekat vertical click ni, daripada none ni kita ubah. Okey, kita arrow down, kita pergi ambil fixed distance. Fixed distance tadi kita tengok kita masukkan kita punya ukuran tu sebanyak 900. Okey, so yang ni pun kita masukkan sebagai fixed distance. Dia punya nilai 1200. Okey, so vertical mulia ni kita ambil, arrow down kan dia, rectangular million. Yang ni pun kita arrow down kan dia, ambil 30 mm square. Okey, so bila kita dah adjust semua ni, baru kita klik OK. Okey, kita klik OK dan kita boleh draw balik lah, ambil line. Okey, dan kita ni lah, daripada end point yang pertama, kita klik end point yang kedua. Alright. So, escape 2 kali. Nak tengok jadi ke tak? Cuba double klik dekat 3D. Jadi tak pandangan kita ni? So, jadilah kita punya curtain wall di bahagian ini. Okey, sekarang cuba tengok next step. Next step kita nak customize wall yang ada. So, wall yang ada ni, curtain wall yang ada ni, kita nak jadikan dia sehingga seperti muka surat 31. So macam mana kita nak buat? Dia kata apa? Cuba tengok. Dia kata cuba yang muka surat 32 tu, select all booleans to delete, then click unpin. Okay, cuba untuk memudahkan kerja kita, kita pergi dekat pandangan east ni, double click dekat east. Sebab dia dekat east kan? Pandangan kita punya wall ni dekat east. So double click dekat east. Okay. So tak nampak sangat. Kalau yang biasa tak nampak sangat. Okay, yang ni pun lane dia pun nampak. Dia punya lane pun dekat dalam, tak perlu kita drag dia keluar. Okay, drag keluar sikit. Sebab tak mengganggu kan. So cuba ubah dia punya visual style tu jadi realistik. Okay, bila jadi realistik, dia akan jadi macam ni. Senang sikit kita nak ubah kita punya ataupun adjust, nak custom kita punya wall curtain ni. Okey, cuba tengok muka surat 33. So 33 ni bahagian mana yang kita nak delete? So bahagian yang kita nak delete dekat sini kan. Lane yang ketiga ni, segmen yang ketiga ni. Dan juga sini lah, sepanjang-panjang lane kedua ni kan. Okey. So kita klik segmen yang kita nak delete tu. Bila kita klik, ada pin tak? Ada simbol pin. So klik simbol pin tu untuk unpinkan dia. Okey, lepas kita klik unpin, klik kat atas ni, add or remove segment. So kita nak delete kan? So klik balik. Dekat segmen yang kita nak delete element. So klik dekat delete element. Okey. Okey, so kita matikan command lagi. Next, klik dekat yang horizontal line pula. Okey. So dia akan keluar add or remove, dia akan keluar simbol pin kan. So klik unpin. Okay, bila kita klik unpin, kat atas ni ada add or remove segment. So klik add or remove segment. Okay, klik pada segmen yang kita tak nak lah. So delete. Ni sepanjang panjang ni kita delete kan. Delete sepanjang panjang line. Okay. Okay. Delete element. Okay. Okay. So escape 2 kali. Okay. So pandangan dia akan jadi macam muka surat 33. Okay. Next step, kita nak jadikan dia macam pandangan 34. Cuba tengok page 34. Okay, slide 34. Okay, kita nak tambah. Okay, kita nak add kita punya horizontal lane ni. Ada 4 lagi lane yang kita nak, 4 lagi line yang kita nak tambah. So, macam mana kita nak tambah? Dekat architecture tab, okay, ada tak curtain grid? Okay, so klik curtain grid dan kita halakan cursor kita ke bawah.
ke ruang yang kita nak tambah tu. Okey, sehinggalah simbol garis putus-putus tu keluar. Okey, tak kisah. Kita tak perlu risau dia punya ukuran. Just kita klik je. 1, 2, 3, 4. Okey, so nampak tak ukuran tak sama pun tak apa. Saya pun tak sama ukuran dia. So, escape 2 kali. Asalkan kita tambah ada 4. Ada 4 curtain grid yang baru. Okey, so sekarang ni dia dah ada, cuma tak sama saiz kan, tak sama ukuran. Tak apa, tak ada masalah. Okey, so sekarang baru kita nak samakan dia punya ukuran. So macam mana nak buat? Dekat annotate tab ni, okey, ni annotate tab. Okey, klik align. Okey, bila kita klik align, okey, so kita nampak kita bila timbul, kita halakan cursor dia dekat horizontal line yang kita nak samakan tu. Okey, klik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu kita drag dia keluar. Okey, klik dekat luar. Okey, bila kita klik kat luar, dekat sini ada simbol EQ, dia slash kan. Okey, slash EQ ni dan klik icon EQ tu. Okey, bila kita klik, automatik dia akan jadi equal. Nampak? EQ tu ada equal lah. So, barulah ukuran dia akan jadi sama. Okey? So, bila dah sama, ada bahagian yang kita nak delete tak? So, ada kan dekat bahagian ni kan? So, kita ulang step yang sama untuk delete segmen tadi. Escape 2 kali. Okey? So, kita pergi delete segmen. Klik pada segmen yang kita nak delete. Klik atas. Okey, so delete lah. Delete elemen. Okey. Klik. Klik. Klik balik. Delete elemen. Okey, klik. Dan seterusnya. Okey, sampai keluar orange segmen ni. Klik balik dekat dia. Okey, klik delete elemen. So, dah delete bahagian next segmen yang kita tak nak. Escape 2 kali. Okey. So, jadi tak macam pandangan muka surat 34. Okey. So, kalau dah jadi bermakna siaplah kita punya curtain wall. Okey. So, nak tahu tengok 3D, klik 3D. Double klik dekat 3D. Okey. Boleh ya? Okey, so inilah kita punya curtain wall yang kita dah buat. Okey. So, next kita nak buat stack wall. Apa yang dimaksudkan dengan stack wall? Okey, cuba tengok muka surat 38. Stack wall tu dia kata, the sub walls can have different wall thickness. Okay. All the sub wall in stack wall are attached in the geometry is joined. Only wall types in the basic wall system family can function as sub wall. Okay. Stack wall ni ialah gabungan lebih daripada satu wall. Contoh dan juga sama ada ketebalan ataupun ketinggian dia tak sama. Contoh Contoh, kalau kita tengok toilet kita, ada beberapa lapisan dinding ataupun material yang kita guna. Tapi tak sama ketinggian. Contoh dekat toilet, kita dah lupa, kita ada bahagian dinding utama dan kita ada lapisan tiling. Okey, ada setengah tile tu, toilet kita dia tak sampai atas kan? Ketinggian dia berbeza. Kalau dia sama, maknanya sampai ceiling. Tapi dia tak sampai ceiling. Dia separuh je daripada ukuran kita punya ketinggian atau dinding toilet. So macam mana kita nak buat? Sebab kalau dinding yang biasa ni, dia sama je dia naik semua. Kalau 4,000, 4,000 semua naik. Tapi kalau macam kita nak buat dinding toilet kita, lapisan tile tu dia tak sampai atas. Itulah gunanya stack wall. Ketinggian dia berbeza ataupun kita boleh buat dia punya gabungan ketebalan dinding tu tak sama. Okay? So macam mana nak buat? Untuk buat dinding, okay, kita pergi kepada level 1 dulu. Sebab kita buat dinding pada level 1 kan. So kalau ikutkan kat sini bahagian toilet. Okay, so kita guna basic wall tadi. So basic wall ni tak ada tile. Okay, sepatutnya kita punya wall di luar dekat bahagian toilet tu, kat sini kita sepatutnya ada satu lagi lapisan dinding ni, ada satu lagi lapisan tile kan. Okay, kalau dekat hujung ni, kalau dekat luar, okay, dekat tepi ni bermakna kawasan dalam je yang ada tile kan. Okay, kawasan dalam je yang ada tile, kawasan luar tak ada tile.
Okey, kan? Kebanyakannya luar toilet kita tak ada tile. Di kawasan dalam je yang ada tile. So, macam mana nak buat kan? So, kita delete dulu. Kita delete dulu yang mana yang kita tak nak lah. So, delete dulu sebab kita nak buat tile yang baru kan? Okey. Sebelum kita buat stack wall, kita kena sediakan dulu wall yang kita nak buat. Okey. Contoh dalam muka surat 40, kita kena sediakan 2 jenis wall. Cuba tengok muka surat 40, slide awal. Satu wall yang biasanya sebagai kita punya asas ataupun kita punya main punya wall, kita dah buat dah tadi. Dekat architecture wall, kita drop down, ambil yang ni kita punya wall yang utama kan. Tetapi ada satu lagi wall yang apa dia kata brick wall with 10 mm plaster both side and one side tiles. Okay. Yang bahagian luar ni ada satu bahagian saja yang ada tile. Okay. So kita nak buat satu lagi wall tu. Klik. Okay. So kita klik edit tile. Okay. So kita duplicatekan dia. Okay. So kat sini kita renamekan dia. Okay. Both side plaster memang kena duduk belah lah. Cuma yang ini one side tile. Okey, ada tambahan satu lagi lapisan untuk tile. So kita klik O. Okey. So kat mana kita nak ubah structure dia? Dekat sinilah kita edit dekat bahagian structure. Okey. So kita masukkan satu lagi finishing dekat atas ni kan. Okey. So kita insert satu lagi. Kat sini structure dia akan jadi finish one fold. Okey. So yang ni kita pilihlah by kategori ni material. Kita pilih tile. Kita ambil ceramic tile. Okay. So, klik O. Okay. Thickness dia kita ambil 5 mm lah. 10 lah juga ya. 10 mm. So, klik. Nak tengok preview, kita tengok preview. Preview dulu. Okay. Cuba tengok. Dia ada satu lagi lapisan. Yang ni plaster kan. Plaster. Yang ni ini lapisan tile kita. Okay, dekat satu bahagian. So kita klik O, okay. Okay. Dan klik O, okay. Okay, boleh buat tak lagi? Tak boleh buat lagi, ya. Okay, tapi okay, kita nak tengok tak apa, kita try buat dulu. Okay, 1, 2, 3. Okay. So nak tengok jadi macam mana, kita pergi kepada 3D. Okay, kita tengok. Pandangan ni realistik kan? Kita ubah pada shaded. Okay. So nampak. Bila kita ubah pandangan visual style kita pada shaded, kita nampak bahagian tile ni dia akan jadi sampai atas. Kita tak boleh adjust. Dia akan naik sama dengan dinding utama. Kita tak boleh adjust ketinggian dia. Okay. Kita nak yang macam ni ke? Kita tak nak kan? Kita nak kita punya tile dia tu ada ketinggian dia sendiri. Okay. So kita tak boleh lagi guna yang ni. Okay. Kita tak boleh guna lagi yang ni. So kita balik pada level 1. Kita delete dulu. Yang ni kita delete. Okay. So, nak buat macam mana? So, pergi dekat architecture tab. Pergi dekat wall architecture. So, kita arrow down kan dia. Shape kita ambil pada exterior ni. Stack wall ni exterior. Klik. Okay. So, yang ni yang sedia ada. Kita tak pakai sedia ada. Kita nak customizekan kita punya stack wall. So, edit type. Duplicate kan dia. So, duplicate kan dia. Kita rename ni apa dia? Kita nak name kan dia brick over brick with tile. Okay. So, klik O. Okay. So, untuk structure kita edit lah kan. Edit untuk kita punya ketetapan kita. So, yang atas ni, untuk variable ni, kita ambil kita punya structure yang utama. So, structure yang utama ialah, yang nampak kita dah buat kan tadi kan? Yang ni lah. Yang ada cluster both side ni. Okay. Dan untuk yang bawah ni yang ketiga ni boleh ubah. Okay. So, kita scroll up. Tengok yang ni kita buat tadi lah. Yang ni kan. Both side and one tile. Okay. Cuba tengok. Ketinggian ni kena ubah tak? So, kena ubah lah kan. Sebab kita nak ketinggian dia sebanyak 1,500. Okay. So, nampak. Okay. Yang bawah ni ada satu lagi lapisan tile. Okay. Setinggi 1,500. Yang ni yang dia masukkan. Lain dia punya. Kita boleh ubah ketinggian dia lah. Untuk lain dia punya lapisan tu. So, kita klik OK. Okay. So, yang ni pun nampak.
Oh, ni ada tile kan? Kita klik OK. So, boleh buat tak? Kita boleh buat dah lah. Kita place kan kita punya wall. OK. Alright. So, escape 2 kali. OK, nak tahu jadi ke tak? Kita pergi pada 3D punya view. So, cuba tengok. Nampak? Barulah kita punya tile tu tak ikut ketinggian dinding asas dia. OK. OK. So, kalau kata kalau kadang-kadang, OK, kita pergi daripada level 1. Kadang-kadang ada juga bila kita buat dinding tile dia tu berada di luar. Contoh macam ni. Okay, contoh macam ni lah. Okay, pergi pada 3D. Nampak tile dia tu kat luar. Sedangkan sebenarnya untuk toilet, tile ni mestilah berada di dalam kan. Jadi nak buat macam mana? Kita buat macam tadi lah. Klik pada wall tersebut. Ada arrow. So, klik je arrow tu. Arrow ni macam kita nak ubah dia punya orientation dia. Okay. So, yang ini macam mana kita nak buat step wall. Okay. Dan jangan lupa kita ada partition kan. Kita ada partition bentuk horizontal dan juga vertical ni lah. Okay. Untuk partition punya wall, mestilah kedua-dua belah ni ada tile kan. Sebab dua-dua belah ni lah toilet. Takkan sebelah saja kan. Dua-dua belah ni ada tile. So, macam mana kita nak buat? Okay, kita tak ada buat lagi kan. Kita tengok balik kita punya wall ni. Kita angkat je. Sekarang yang kita create satu one side tile. Hanya ada satu bahagian je yang ada tile. Okay, yang ni tak ada tile, ini yang utama. Tapi yang both side tile tu tak ada lagi. So macam mana kita nak buat? Kita kena tambah yang lagi. Okay, tambah satu lagi jenis wall yang both side tile. So, klik yang one side tile dulu. Kita edit tile kat sini je. Jadi, kita edit tile kat sini. Okay, so kita duplicate lah. Duplicate kat sini. Okay, delete dulu. Delete yang nombor 2 ni. Ini maknanya both side tiles. Okay, both side tile. Okay, maknanya kedua-dua belah tu ada tile. Kan? So, kita klik O. Okay. So, boleh okay ke? Tak boleh lah. Sebab kita baru ringnya dia. Tak letak nama lagi. Tak edit structure lagi. So, kita klik dia punya. Dia punya edit tadi. Okay, structure kita edit. So, kita tambah satu lagi lapisan kat bawah ni. Okay, ceramic tile kena tambah satu lagi lapisan. Kita insert. Okay, so finish yang structure yang baru kita edit ni. Kita downkan dia lah kan. Okay, kita bawa dia turun. Okay, so kita ambil finish 1.4. Okay. Lepas tu yang ni kita ambil ceramic tile. Okay, kita klik OK. Okay, so tebal kita ambil 10. Klik O. Okay. So, nampak kalau kat sini pandangan dia dua-dua belah ada tile. Okay, tile, plaster, pre-common, tile, plaster. Okay. So, kalau dah okay, kita klik OK. Then, kita buatlah. So, naik ni berapa? So, tadi kita naik sebanyak 2,000. Okay, nampak midpoint dapat dah. So, buat je. Okay. Dan satu lagi, sini jarak dia sebanyak 3,000. So, ni 2,000 kan? Okay. Alright, so escape 2 kali. Nak tengok jadi ke tak? Okay, tak jadilah. Sebab apa? Sebab kita tak adjust lagi step wall. Dan ni baru wall dua-dua belah. Baru kita adjust. Kita create wall dua-dua belah yang ada tile kan. Kita adjust lagi step wall. So kita delete dulu yang ni. Delete. Sorry. Salah delete. Okay, betul lah kan? Okay, delete dulu yang tengah ni. Kita pergi balik pada level 1. Kita pergi dekat step wall. Wall architectural. Drop down. Okay. Okay, ini yang kita buat tadi kan. So kita edit type je lah. Yang sedia ada edit type. Kita duplicate. So brick over brick with. Yang ni kita delete lah. Ni nombor 2. Both tile. Okay. Dua-dua ada tile. Okay. Okay. Okay, kita ubah dia punya structure. Kita edit. So yang kita ubah lah. Yang ni yang asas tak payah ubah. Sebab asal je memang dinding biasa kan. So kita nak ubah yang both side tile. So kita ubah both side tile. Height dia sama. So klik O. Okay. Klik ni pun klik O.
Nampak dua-dua ada tile kan? Okay, tapi ketinggiannya 1500. So, klik OK. So, kita buatlah. Okay. Okay. Okay, kat atas ni. Escape dulu. Escape sekali. Baru ni. 2500. Klik. Escape 2 kali. Okay, nak tahu jadi ke tidak, kita klik double klik kat 3D. Cuba tengok bahagian dalam dia. Barulah jadi, kan? Dia pusing. Okay. Baru jadi. Kedua-dua belah tu ada tile dan juga ketinggian tile itu adalah setinggi 1500. Okay. So, boleh buat dulu ya. Okay. Siap untuk kita punya dinding stack wall lah. Okay. So, next kita akan masuk macam mana kita nak buat floor. Okay. Floor ataupun slab lah. Okay. Untuk nak buat floor ni, dia sama ada kita nak guna, dia macam wall juga. Sama ada kita nak guna yang existing type ataupun kita nak customize dia. Okay. So, kita try dulu pergi lihat floor dekat mana. So, floor tu mestilah dekat level 1. Okay. So, first kita kena buat floor kita ni. Okay, kalau ikutkan yang pertama tu tengok muka surat 46. Kita nak try yang existing type dulu, yang sedia ada. Okay, so yang ada kita pergi dekat, kita ke tab. Lepas tu kita pergi dekat floor. Okay, so floor, kita ambil architecture. Okay, so kat sini suruh ambil apa? Dia suruh ambil generic 300mm. So, ambil kat sini. Okay. So, cara lukis dia, cuba tengok dekat draw ni. Sama ada kita nak pilih line ke, nak ambil rectangle ke. Ni terpulang pada kita lah. Mana-mana yang memudahkan lah. Okay. So, kita nak pick wall ke, ataupun kita nak pilih line ke. Terpulang pada kita. Okay. So, sekarang kita ikut contoh dia ambil pick wall ataupun rectangle. Okay, yang mudah je. Pick wall ataupun rectangle. Cuba tengok bahagian mana yang kita nak kena buat. Muka surat 48 tu lah. Okay, tengok. Kita nak pilih boundary dia kan, sempadan kan. Okay, so kita ambil yang nak mudah. Try pick wall ni. So, pick wall ni ujung ni lah. Okay, bila kita klik tu, kita klik sampai sini kan. Okay. Okay, tapi bila kita klik tu, okay, tak apa, kita pilih dulu. Okay. Ini. Okay. Alright. Okay. Kat sini termasuk kan. Tapi tak masukkan lagi kan. Klik dulu sini. Sebab kat sini kita nak tinggal kosong. Okay, kat sini kita nak tinggal kosong. Tak nak jadi ni. Okay, sepatutnya kita tarik dululah tadi. Tarik, kita drag line. Sampai sini je. Sorry, tu kat bawah. Okay, kita drag line kita sampai sini je kan. Okay, sebab kita nak tinggalkan kosong dekat sini. Okay, kalau tengok muka surat 48, kat sini je kosong. Okay, so klik. Okay, klik sampai sini yang kita ambil line. Okay. Oh. Okay. Alright. Okay. Kita ikut yang kat sebelah ni.
Alright. Okay. So, kita klik dah habis. Kita klik finish, edit. Jadi ke tidak? Okay. So, dia kata apa? Okay. Line cannot intersect. Okay. Bila cannot intersect ni bermakna ada benda yang tak bercantum. Cuba tengok kat sini. Dia kat sambung kan? Okay. So, kita tengok. Pastikan semua line kita bersambung. Okay. Alright. Kita finish edit ni. Okay. Tak bagaimana lagi? Okay. Yang ni pun tak bersambung. Dia kata. Okay. Kita kena pastikan semua sambung. Okay. Kalau tak boleh pula, tak boleh juga, okay, kita delete dia. Klik, delete, kita ambil yang lain. Kita ambil line, okay, kita try. Okay, dia tak apa. Memang kita kena try and error. Okay, satu. Kat sini. Okay, naikkan ke atas supaya kita bersambung. Okay, kita kena guna method lain. Okay, kita try. Alright, nampak? Dah okay dah. Okay, okay, jadi. Kita nak tahu jadi ke tidak, ada tak kita punya floor. Klik pada 3D. Nampak kita punya floor dah ada. Escape. Nampak floor kita dah ada. Ni floor kita. Yang ni kita menggunakan existing type. Okay. Existing type. So yang mana yang kosong? Kat sini kosong. Sebab ni toilet. Okay. Bila toilet. Perasan tak? Sama juga macam rumah kita. Toilet tu dia akan ke bawah ke dalam sikit. Okay. Dia takkan berada di dia takkan ada sama level dengan yang sedia ada. Okay. So, dia akan berada dalam sikit kan. So, macam mana kita nak adjust dia punya kedalaman tu ataupun dia ke dalam sikit tu. Itu kita adjust dia punya offset. Kalau perasan, yang ni kan kita pilih kita punya floor ni. Tengok pada 3D. Okay. Floor kita ni. 3D dah. Okay. Kita choose kita punya floor ni. Okay. Offset dia kosong. Maknanya dia memang aras bumi lah, sama lah level dia. Tapi bila kita nak drop down kan dia punya lantai untuk toilet, kita kena ubah dia punya offset lah. Cuba tengok dalam muka surat. 49. So, kita pergi balik kepada kita punya level 1. Okay. Escape. Kita pergi dekat architecture, pergi pada floor, pilih architectural. Okay. So, kita ambil line lah. Okay, senang. Kita ambil kat sini. Okay. Jom. Okay, ubah dekat sini. Okay. Offset dia yang kita ubah. So, offset dia akan jadi negatif lah. Negatif 50. Bila negatif tu maknanya dia ke bawah, ke dalam lah. Dia drop. Okay, so kita baru finish edit mode. Apa-apa arahan yang kita nak untuk buat kalau ada finish edit mode, kita kena klik right. Supaya kita nak bagi tahu kerja kita dah habis. Okay, klik edit mode. Okay, so dah ada. Lantai kita dah ada. Yang untuk toilet ni maknanya dia drop sebanyak negatif 50. Okay, nak tahu jadi ke tak? Kita tengok dekat toilet ni. Dia turun banyak. Dia turun kan. So, pergi dekat pandangan elevation. Cuba tengok. Yang ni dekat toilet. Nampak dekat toilet. Kalau yang biasa, dia setakat kosong ni kan. Dia kat kosong je. Tapi toilet ni dia drop sebanyak 50. Okay. Kalau dia sama aras dengan lantai yang biasa, maknanya melimpah lah air kita keluar kan. Okay. So, inilah sebab dia ada drop sikit. Okay. So, sekarang kita nak buat pula muka surat 50. Dia suruh kita customize kita punya floor tu. Macam mana kita nak customize kita punya floor? Okay, customize floor ni dia bagi dah apa kita punya dia bagi dah dia punya example dan dia bagi dah apa komponen type yang perlu kita buat, material apa. Okay, susunan dia macam mana. Okay, cuma tengok muka surat 50.
So, pergi balik pada floor plan, level 1. So, kita delete dululah floor yang ada ni. Sebab kita nak buat yang lain kan. Okay. So, kita padam dulu floor yang ada. Okay, kalau susah sangat, kita pergi pada 3D. Okay, kita padam floor yang ada. Select floor. Delete. Okay, toilet ni pun kita delete. Sebab kita nak buat yang lain kan. Delete. Okay. Pergi balik pada level 1. Okay, so kita nak buat floor, customize floor. Dia kata apa? Example 2, change floor in example 1 to new floor component. Floor 150 concrete slab with 30mm plaster and ceramic tile. Okay, jom kita tengok muka surat 51. Architecture tab. Okay, kita pergi kepada floor. Pergi architectural floor. So, ini mudah kita ambil yang 150 lah. Okay, generate 150, kita edit type dia. Okay, so offset ni kita tukar dengan 3. So, duplicate kita namakan dia 150 mm. Slab. Okay. 30mm plaster and ceramic tile. Okay. So, kita klik OK. Kita dah rename dia. Kita dah duplicate dia. So, kita nak ubah dia punya structure. So, structure parameter, klik dekat edit. Okay. So, kita tengok berapa layer yang ada. Kita ada 5 layer. Kita tambah lagi 2 layer. Okay. Ada 5 layer. Susunan dia ikut macam muka surat 52. Okay. So, kita up. Yang atas sekali. Okay. Dan satu lagi akan jadi substrate up lagi. Okay. So, ni akan jadi finish 1/4. Yang ni akan jadi substrate 2. Okay. So, material yang ini ialah ceramic tile. So, type ceramic. Okay. Yang ini substrate ni gypsum wallboard. So, type gypsum wallboard. Okay. Yang ini untuk structure akan jadi, cuba tengok dia nak apa? Concrete cast in situ. Concrete cast in situ. Klik. Oh, okay. Okay, so thickness dia yang ini akan jadi 10. Ini akan jadi 20. Ini 150. Okay, so nampak. Bila kita preview, kita nampak dah. Ini lapisan ceramic tile, gypsum wallboard. Lepas tu kita ada core boundary, lepas tu ni structure dah, concrete cast in situ. Dan kita klik okay. Okay. So, bila klik OK tu, kita buat macam yang tadi lah. Ni kita klik OK. So, yang kat luar ni, offset dia ialah kosong kan. So, pastikan offset ni kosong lah. Jangan ada ke bawah pula. Toilet kan. Okay. So, kita buatlah. Point sampai sini. Okay. Okay. Yang ni termasuk kan. Okay. Alright. So, kalau sudah okay, kita klik finish edit, mode high offset pun kosong. Kita klik. Alright. So, nak tahu jadi ke tidak, tengok pada pandangan 3D. Okay, so escape. Jadilah kita punya ceramic, kita punya tile floor tadi. Okay. So, untuk toilet pun sama, tetapi dia punya offset jangan lupa dropkan dia sebanyak negatif 50. Okay.
So pilih tadi. Klik pada level 1 balik, pergi architecture tab, pergi pada floor, architectural. Okay. So, slab yang sama, cuma ubah dia punya offset. Okay. Ambil line, draw lah. Okay, dah habis. Finish edit mode. Okay, so yang ni pun untuk toilet pun dah settle. Tengok pada 3D. Okay, kita tak puas hati tengok elevation. Nampak? Okay, so jadilah kita punya slab yang kosong dan satu lagi slab dalam toilet yang drop sebanyak negatif 50. Okay. Okay, so cuba pula untuk buat floor.